Yang ni baru padu kalau nak suluh malam-malam. Sebab dia punya cahaya ni korang boleh adjust besar kecil macam ni. Yang ni lampu suluh yang jenis rechargeable. Bodi bahagian sini dia pakai plastik saja. Tapi bodi bahagian depan dia ni daripada besi solid aluminium. Bahagian depan dia ni memang keras. Kalau waktu terdesak, korang boleh jadikan lampu ni sebagai senjata. Tapi yang paling best, cahaya dia ni korang boleh adjust untuk suluh dekat boleh, untuk suluh jauh boleh. Sebab dia punya depan ni korang boleh tarik, tolak macam ni. Bahagian depan ni jenis lens macam ni. Bila korang tarik macam ni, dia akan jauh daripada dia punya lampu LED dekat dalam tu. Jadi cahaya dia ni lebih kecil, korang boleh guna untuk suluh benda jauh. Cahaya dia tu fokus dekat satu tempat. Dan bila korang tolak macam ni, lens dia ni akan dekat dengan lampu LED tu. Jadi cahaya dia tu lebih besar, ngam untuk korang suluh benda-benda yang dekat. Cahaya dia ni lebih luas dan cahaya dia ni lebih terang. Jadi kalau korang nak cari torchlight yang padu, bodi depan dia ni solid, boleh jadi senjata bila perlu, korang boleh cek lampu rechargeable ni dekat link video. Yang ni memang padu, memang solid.